Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, hari ini saya nak share dengan korang bagaimana nak konsisten profit dalam trading. So, trading is simple. Korang boleh belajar apa-apa setup kat dalam dunia ni. Setup raja ke, setup king ke, setup dewa ke, ketum ke, ketam ke, udang ke, toyol ke, whatever korang boleh belajar. Okey, tak salah. Yang salahnya adalah apabila korang henjut berlayer-layer. Yang salahnya adalah apabila korang henjut berlayer-layer. Dalam trading, yang pasti adalah tidak pasti. Itu korang kena ingat tu. So, apa jua setup yang korang belajar, setup dewa ke, king ke, sultan ke, ketum ke, tukang kebun ke, whatever ke, bila korang tekan entry sahaja, korang punya setup tu dia dah jadi 50-50. 50-50. So, 50-50 ni selalunya adalah 90% orang tercedok. 50-50 ni kalau kita nak main dia adalah simple saja. Kita kena ada satu prinsip. Satu prinsip ni adalah kalah sikit, menang berbukit-bukit. Saya ulang sekali lagi. Kalah sikit, menang berbukit-bukit. Dia macam mana? So, bermaksud korang punya winning ratio. Kena ambil winning ratio 1:3. Kalah $10, menang $30. Itu dia. Maksud dia, kita kena simpan kat dalam kepala otak ni. Prinsip aku adalah kalah sikit, menang berbukit-bukit. Kebanyakan trader adalah menang 30 pip, dia lari. Kalah dia hold sampai MC. Nampak tu? Menang 30 pip kau lari, kalah kau hold sampai MC. Siapa macam tu? Okay? Kebanyakan newbie-newbie ataupun trader-trader perangai sama je, memang macam tu, right? So, apa yang saya nak cadang dengan korang, especially newbie, cari setup yang boleh pergi 150, 200 pip. Sekarang gold senang-senang saja, M5, M15, even rumah ini pun dia boleh pergi ke 100-200 pip sehari, right? So, nasihat saya untuk korang-korang semua, tanamkan dalam kepala otak korang, aku kalah sikit, menang berbukit-bukit. Kalah sikit, menang berbukit-bukit. Itu saja yang saya nak share dengan korang. Ingat ni dekat sini, tetap kaedah Jepun, kalah sikit, menang berbukit-bukit.